Tiga jenis kategori. Kategori pertama ialah student yang lemah maths dengan add maths. Lepas tu dia memang tak pandai lah basic maths tu. Kategori yang macam tu saya recommend fokus maths je lah. Cuba dapatkan C kat atas. Dapatkan C kat atas. Untuk add maths tu nanti dulu. Tapi katakanlah paper maths dah settle, awak tinggal add maths kan. Awak cubalah fokus topik-topik senang. Biasanya topik senang kat form 4 lah. Dan topik dia macam system of equation, hukum linear, function, yelah, indeks nombor banyak lagi lah. Yang kategori kedua ialah maths dia okey. Maths dia macam C kot, tapi maths dia masih gagal. Dia kurang latihan. Selalunya yang saya jumpa dia memang kurang latihan. So dia kena banyak buat trial lah. Kena banyak buat trial. Fokus form 4 maths je lah topik-topik form 4 maths. Sebab topik form 4 maths sebenarnya dah banyak tau. So cuba master form 4 maths saja. Kategori yang last sekali ialah budak yang maths power, maths dia lulus ataupun cukup-cukup makan. Macam dia kena teruskan lah buat latihan. Kena teruskan lagi buat latihan, buat past paper, buat ambil trial. Apa aku cakap jawab banyak lagi trial negeri lain. Pas SPM paper. Teruskan buat banyak soalan. Buat banyak soalan baru. Jangan buat banyak sangat soalan sama. Buat banyak soalan baru. Supaya dengan banyak buat soalan baru tu, dia banyak pengalaman dan boleh maju ke depan dengan mudah. Untuk trial ni, kalau kau buat teruk, memang teruk lah result kau. Untuk trial ni, kalau kau buat teruk, memang teruk lah result. Kalau SPM, kalau awak buat teruk, ada harapan lah untuk dapat miracle result. Memang kalau macam ada 30 student kan, memang akan ada 3-2 student tu yang result dia memang macam trial. Maksud saya, kalau dia teruk, memang teruk. Ada. Tapi kebanyakan yang saya jumpa, walaupun dia teruk trial, tapi SPM dia macam better. Contohnya budak ni selalu fail, tapi waktu SPM dia lulus. Ataupun dia dapat C. Banyak saya jumpa macam tu. Tapi adalah 2-3 orang yang kalau teruk tak ada rezeki lah. Macam macam SPM baru-baru ni 2025 tu, adalah 2-3 student yang memang saya tak sangka lah dia dapat result yang macam trial. Ingatkan boleh score. Ada yang dapat lebih teruk pada trial. Tu memang sedih lah. Balik lah.